bersama saya kali ini Cikgu Ifrahani binti A Kecil daripada SMK Muazzam Shah. Pada kali ini kita akan mempelajari tajuk yang berada di dalam tema yang ketiga, iaitu tema tenaga dan kelestarian hidup. Bab yang kita akan pelajari ialah bab 6, keelektrikan dan kemagnetan. Tajuk yang kita akan pelajari ialah 6.2 transformer yang mempunyai standard pembelajaran 6.2.2, iaitu berkomunikasi mengenai transformer dan fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Adakah murid-murid pernah melihat alat ini di tepi-tepi jalan? Cikgu percaya murid-murid pernah melihat alat ini di tiang-tiang elektrik terutamanya. Tapi tahukah murid-murid kepentingan alat ini atau apakah nama alat ini? Alat ini kita panggil sebagai transformer. Sebenarnya transformer mempunyai banyak saiz dan bentuk. Bentuk transformer yang dilihat di tiang elektrik itu hanyalah bersaiz sederhana berbanding dengan saiz transformer yang lebih besar, biasanya dijumpai di stesen jana kuasa. Dan sebenarnya transformer juga berada di dalam peralatan-peralatan elektrik di rumah. Saiz transformer di dalam rumah kita biasanya lebih kecil. Pada kali ini kita akan mempelajari struktur transformer ringkas. Terdapat 3 bahagian utama yang murid perlu pelajari dan ingati bagi transformer ringkas, iaitu yang pertama kita kenali sebagai teras besi lembut berlamina. Teras besi lembut berlamina ini sebenarnya terdiri daripada lapisan besi lembut yang disusun secara berselang-seli dengan lapisan penebat. Manakala di sebelah kiri kita terdapat nombor yang kedua, iaitu di sebelah bekalan arus ulang alik. Bahagian nombor 2 ini kita kenali sebagai gegelung primer. Gegelung primer disambung daripada arah bekalan arus ulang alik. Kita gunakan arus ulang alik kerana hanya arus ulang alik sahaja yang voltanya boleh diubah. Seterusnya, yang ketiga, bahagian ini kita namakan sebagai gegelung sekunder. Gegelung sekunder ini disambung pada bahagian beban di sebelah kanan. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari transformer injak turun. Terdapat 2 jenis transformer sebenarnya, iaitu satu lagi transformer injak naik. Cikgu akan menunjukkan bagaimana kita nak mengenali ciri-ciri transformer injak turun. Dalam gambar rajah yang dipaparkan, di atas itu adalah gambar rajah sebenar transformer, dan di bawah pula gambar rajah itu adalah gambar rajah dalam bentuk lukisan yang menggunakan simbol. Sebelah kiri kita terdapat gegelung primer yang dapat kita lihat bilangannya lebih banyak berbanding di sebelah kanan bilangan lilitan pada gegelung sekunder lebih sedikit. Voltan primer, iaitu voltan input yang diwakili oleh VP, adalah lebih tinggi berbanding dengan voltan sekunder, iaitu voltan output yang diwakili oleh VS. Bagaimana kita nak mengingati transformer injak turun? Ciri-ciri utamanya adalah bilangan gegelung. Bagi bahagian primer, angka atau apabila kita mengira bilangan gegelung, angkanya lebih besar pada bahagian primer. Pada bahagian sekunder, angka atau bilangan gegelung adalah lebih kecil. Angkanya menurun. Maka inilah kita panggil sebagai transformer injak turun. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.